Okey kan, kembali lagi dalam aku punya channel Lampu Sona Damai Negaraku. So hari ni aku beraya di dalam bus, dalam pondok tempat aku kerja. So hari ni aku ada bawa Home London. Kebetulan ni Home London bukan aku beli kan ya. Aku tengok, ni bukan aku beli. Ini orang rumah aku buat, ciptaan dia sendiri. So nak jual, takut tak sedap, tak kena dengan selera orang. So aku cakap dengan rumah aku, buat je untuk kita makan dan untuk orang datang lah beraya ke rumah. So tengok, ni satu bekas ni. Okay kan? Banyak jual kat luar tu, tapi aku memang minat makan London ni. Kalau pergi raya aku tak sah kalau tak jumpa London kat rumah orang. Memang aku gasak je kan. Tapi disebabkan London ni aku cuba minat, aku suruh rumah aku buat sendiri, ciptaan dia sendiri. Sedap ke aku balut sendiri. Yang penting benda London kuih ni ada di rumah aku lah. Ni dekat Malaysia mantap ni kan, London. Dia coklat kan. So dalam dia ada kacang. So atas ni pun ada kacang-kacang dia. Korang tengok, tu ada kacang-kacang. Satu yang duduk Malaysia tahulah ni kuih ni. Ini kuih ni geng, kalau makan memang syok geng, memang best. So aku memang suka. So hari ni aku kerja, aku bawa ni sekali, makan dah. Aku duduk kampus ni, lepas ronda-ronda aku makan. Tadi pun aku berlepas sarapan, bawa rendang tadi, buat lemang sikit, aku dah makan. So sekarang kejap lagi pukul 12 aku dah ronda. Lepas tu nanti aku makan je lah. Okay, so ni Home London kuih Malaysia mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar negara Indonesia mungkin kita tengok, mungkin yang ada pernah rasa, yang duduk Malaysia mungkin pernah rasa, tapi yang duduk Indonesia ke belum pernah rasa kuih ni. Memang best coklat. Okey, dia diselampuni coklat, ratusan je coklat je. Okey, so aku rasa cukup sampai sini saja video aku untuk hari ini. Aku usul 10 jari, mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin kepada semua yang menonton aku punya channel baru ni. So teruskan support aku punya channel yang ketiga ni. Kepada sahabat-sahabat yang lama follow aku dari si Ujang GoPro 7, biar motor vlog, boleh ke channel ni lah. Okay, channel yang baru 23 aku ni. Aku harap tak jadi problem. Aku tak tahu kenapa dua channel tu aku tak boleh nak buka. Aku dah cuba cari dah dia punya butiran STDC berkenaan aku nak masuk dalam channel tu balik, tapi tak dapat. Kita reject oleh YouTube. Aku pun dah kusut kepala, aku tinggalkan. Aku nak delete dia pun, delete tu aku tak dapat. So aku berharap tawakal lah, kalau seandainya akan datang ada channel tu aktif semula, mungkin ada orang yang mengambil aku punya channel tu lah. Itu bukan aku kan. Jadi kalau siapa yang jumpa aktif kembali channel tu, aku ada tengok, kau scroll untuk tahun yang baru-baru ni akan datang, itu bukan aku kan. Jadi kau orang boleh komen di channel aku kasih siasat siapa yang punya channel tu. Okay, so aku rasa sampai sini saja channel aku untuk hari ni. So terima kasih. Aku nak ucapkan kepada korang yang terus support dan subscribe aku punya channel. Terima kasih banyak. InsyaAllah aku akan pelbagaikan dalam channel ni. Aku punya video-video akan datang, vlog atau apa pun aku akan share dalam channel. Okay geng? So aku nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin dari aku dalam Sona Damai Negara aku, ataupun pihak motor vlog, ataupun si Ujang GoPro 7 daripada aku. Jumpa lagi di next content. Assalamualaikum, bye bye. Okay geng, kembali lagi bersama aku Pian Channel. So hari ni aku berada di tempat kerja. Hari ni 2 Syawal, persembahan 146 Hijrah. Kita teruskan jalani Lebaran bersama-sama keluarga, dan so berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang tersayang. Okey geng. So aku pun tak tahu berkenaan aku punya channel yang sudah-sudah. Mungkin ada korang yang bang tak ada lagi ke vlog, motovlog. Ada geng aku nak buat, tapi itulah masalah di channel aku yang si Ujang GoPro, biar motovlog. Tak tahu apa masalah, aku nak edit video, nak masuk semua tadi problem, dah kena sekat. Aku pun dah pening kepala, dah fed up dengan YouTube ni. So aku buat lagi satu channel, mudah-mudahan yang ini tak problem lah. Kalau berlaku juga problem, kepala aku lagi kusut geng. Mungkin aku takkan buat video lagi. Mungkin aku akan buat video di TikTok lah. Kalau disebabkan ini kamera tu bagi aku GoPro tetap berjalan, aku vlog sendiri, tapi aku akan buat video-video pendek sajalah, dan aku akan edit dalam aku punya TikTok je lah.
Kalau berlaku lagi kesulitan ataupun permasalahan YouTube ni, aku dah pening dah. Sebab dekat channel aku motovlog tu memang banyak geng video. So bila rasa aku hilang video channel tu, aku dah tak boleh upload video lah channel tu, aku rasa sedih geng. Nanti kalau akan datang, kalau kau tengok ada aktif balik semula ke apa daripada YouTube, itu bukan aku geng, mungkin orang lain. Sebab aku nak delete video tu semua pun tak dapat dah. Aku tak tahu macam mana cara aku nak delete video aku semua tu. So aku tinggalkan masa dalam tu adalah YouTube. Takut nanti ada orang guna video aku tu. Itu aku dah siapkan, itu bukan aku geng itu bukan aku. Kalau aku, kau akan faham, kau akan tahu aku punya motosikal dan suara aku, korang akan cap. Okay, so hari ni aku buat channel ni, aku akan terus banyak lagi video untuk channel ni lah. Walaupun channel ni aku akan campur aduk kan, aku dah pening macam mana aku nak upload video aku yang sudah-sudah. Banyak tu kan aku tak upload lagi, nak masukkan dalam YouTube. Nanti korang tengok lah mana yang terus support aku. Terima kasih banyak, dimurahkan rezeki korang. Terus sukses, subscribe dan like di channel, okay? Walaupun aku masih baru dalam YouTube, teruskan like, subscribe, bagi aku semangat geng untuk aku terus buat video. Okay, hari ni aku berada tempat kerja. So kau tengok background belakang, macam ni lah. Ni raya kedua aku bekerja geng. Aku bekerja hari ni. Aku harap suara aku jelas. Kalau ada dengar bunyi gulung-gulung tu bunyi kipas angin kan. Depan aku dah ada kipas angin. So kebetulan dekat tempat kerja aku ni cuaca panas. Kebetulan semalam tadi dah hujan lebat. So pagi ni panas. Sekarang dah pukul 11.10 di Malaysia, memang panas geng. So kepada sahabat-sahabat yang pergi beraya ataupun memandu ataupun menunggang motosikal, nak pergi beraya rumah saudara mara ataupun sahabat sandai, so aku nasihatkan berhati-hati di jalan raya. Ingatlah rasa sayang geng. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Biar lambat geng, asalkan selamat. Okey, tak payahlah kau kalah kabut nak buat kereta. So hari perayaan macam ni tu, kereta banyak geng, kenderaan, so kena berhati-hati. Kita tak boleh baca foto orang tu, satu orang, cara orang bawa kereta, kita tak boleh nak agak elakkan berlaku benda-benda tak elok macam kemalangan jalan raya. Nak pergi beraya nanti kemalangan jadi satu hal geng. Tidur kat wan korang kan. Okay, apapun slow biar lambat asal selamat. Patuhilah lalu lintas, kelajuan jalan raya, semua korang nak patuh undang-undang jalan raya di Malaysia ni geng. Okey, jalan memang sesak, aku tahu kat luar tu jam teruk. Sebab aku semalam dah pergi raya geng. Aku raya semalam daripada Seting Hilin aku pusing sampai ke Melang, Lebu, Lembau, aku dah pusing geng. Memang jam teruk. Okey, so berhati-hatilah sebenarnya perayaan ni. Okey, masih ada lagi raya selama sebulan geng. Jangan kabut. Slow. Okey, tengok kalau orang ada bawa family ke, berhati-hatilah jalan raya. Okey, ingatlah orang tu sayang. Okey, assalamualaikum, welcome back dalam channel aku yang baru, iaitu Pesona Damai Negara Aku. Okey geng, sebelum tu aku nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton yang ikut aku punya channel. Mungkin kamu ada mengenali Pian Motovlog maupun si Ujang GoPro. So channel aku yang dua tu dah problem, aku tak tahu kenapa aku punya channel tu problem. So aku buat channel ni, channel Pesona Damai Negara Aku, dan aku akan selitkan semua elemen main motovlog, baik konten-konten aku berjalan raya ke apa-apa konten, aku akan masukkan dalam channel ni lah. Berapa banyak kat dalam channel ni. Bermakna channel aku Pian Motovlog dah tak boleh diguna geng. Aku pun dah tahu nak buat macam mana, kepala aku dah kusut. Aku punya channel tu tak kenapa dengan aku punya problem. Sebelum aku nak masuk jadi berlaku kesilapan daripada segi YouTube tu, tak tahu kenapa. So aku dah fed up, aku dah pening. So aku buat lagi satu channel. Itulah ilham Pesona Damai Negara Aku. So hari ni aku buat channel ni, aku nak ucapkan selamat raya, maaf zahir batin kepada semua lah penonton yang mengenali aku dari si Ujang GoPro maupun Pian Motovlog, dan sampai ke channel baru aku yang nombor 3 ini, Pesona Damai Negara Aku. Okey,